Sejujurnya kali ni, aku tak ada rasa risau langsung tentang phone aku. Phone terpasang kemas di handle motor, terlindung rapi, dan sepanjang perjalanan aku boleh fokus tunggang tanpa perlu pegang phone atau berhenti kerap semata-mata nak tengok arah. Dari saat tu aku sedar, benda kecil macam phone holder sebenarnya boleh ubah keseluruhan pengalaman menunggang. Universal phone holder, motorcycle waterproof training sestasade. Ni mula-mula nampak ringkas, tapi bila aku pegang sendiri, pasang sendiri, baru aku faham kenapa produk ni masih laku walaupun harga dia mesra poket. Cara pemasangan pada handle motor sangat mudah dan kukuh. Bila dah pasang ketat dia punya klem tu, dia dah tak bergerak lagi walaupun motor bergegar-gegar. Lepas tu aku cuba letakkan phone. Sistem rebound base dia memang buat kerja dengan baik. Letak saja phone, holder terus mengepit secara automatik. Tak perlu tekan kuat, tak perlu laras banyak kali. Telefon bersaiz besar atau kecil semua boleh masuk dengan kemas, tanpa perlu buka gasing asal. Perkara yang paling aku hargai adalah perlindungan daripada hujan. Kita kat Malaysia ni, cuaca memang susah nak jangka. Tengah panas, tiba-tiba hujan turun. Tapi dengan waterproof casing dan rubber ring kalis air di sekeliling holder ni, air hujan memang tak tembus. Skrin telefon kekal kering sepanjang ride. Yang buat aku lagi yakin, skrin masih boleh disentuh walaupun dalam casing. Nak swipe Waze, zoom peta, tukar lagu Spotify atau jawab panggilan penting, semua masih responsif. Bila aku ride agak jauh, aku mula hargai fungsi 360 degree rotation. Skrin boleh dipusing ikut keselesaan sendiri. Nak posisi menegak untuk navigation atau melintang untuk peta yang lebih luas, semuanya boleh dibuat dengan satu putaran ringan. Tak longgar, tak berubah kedudukan walaupun jalan berlubang atau beralun. Bila lalu jalan kampung dan kawasan kurang rata, telefon tetap stabil. Pad anti-slip di bahagian dalam memang bantu kurangkan gegaran. Tak ada rasa phone nak tercabut atau bergoyang berlebihan. Beberapa hari guna, rutin harian aku jadi lebih mudah. Aku tak perlu lagi simpan phone dalam poket dan berhenti setiap kali nak cek arah. Semua info ada depan mata. Masa hujan pun aku tak panik. Masa panas pun phone terlindung. Holder ni bagi satu perasaan selamat yang susah nak digambarkan, tapi bila dah guna, memang susah nak tinggalkan. Untuk rider harian, rider delivery, ataupun sesiapa yang selalu guna motor untuk urusan kerja dan perjalanan jauh, phone holder ni memang praktikal. Ia bukan sekadar aksesori, tapi satu keperluan yang buat tunggangan lebih selamat dan teratur. Dengan harga yang rendah, fungsi yang diberi jauh lebih bernilai daripada jangkaan. Kalau kau nak tunggang dengan lebih yakin, phone sentiasa selamat, mudah diakses dan terlindung daripada hujan serta gegaran, Universal Phone Holder, Motorcycle Waterproof Training Sestasade. Ni memang pilihan yang masuk akal. Dapatkannya di beg orange sekarang dan rasai sendiri pengalaman ride tanpa risau setiap hari.